Kenapa tiba-tiba negara Asia kerja 4 hari je seminggu sekarang? Krisis minyak dekat Asia dah mula start. Cerita ni bukan berita jauh. Filipina dah tukar kerja 4 hari seminggu. Thailand dan Vietnam galakkan work from home. Kurangkan travel. Myanmar pula siap buat hari memandu on alternate days. Macam pelik kan? Tapi ini semua sebab minyak makin tak stabil. Cambodia lagi teruk. Sampai 2,000 stesen minyak tutup buat sementara. Supply tak cukup sebab Vietnam dan China limit ekspor. Mereka terpaksa lebih banyak import daripada Malaysia dan Singapura. Bayangkan, stesen minyak pun boleh hilang sekejap. Masalah sebenarnya kat satu tempat je, iaitu di Selat Hormuz. Lebih kurang 8% minyak yang lalu kat situ pergi ke Asia. Kalau laluan ni terganggu, memang Asia terus terasa. Ramai ingat Malaysia okey, tapi sebenarnya agak terdedah. Kita import antara 60 ke 95% minyak mentah. Kalau konflik berpanjangan, subsidi RON 95 mungkin kena tambah. PM dah cakap setakat Mei mungkin terkawal. Tapi lepas tu, bukan setakat minyak, tapi harga makanan boleh naik. Travel boleh jadi susah. Yelah, selatan Thailand pun dah ada shortage minyak. Kos hidup pun boleh jadi makin tinggi. Soalan paling penting, kalau krisis ni berlarutan, apa lagi yang boleh terkesan dekat Malaysia? Drop your comment below. Follow saya untuk more update strategi kewangan yang waras, praktikal dan tak drama.